Dan burnout tu adalah satu gangguan kesihatan mental yang boleh lead pada depression. Oh, gangguan kesihatan mental juga Dai yang tu? Betul. Dia ada dua. Satu gangguan kesihatan mental, satu mental disorder. Okey. Penyakit mental. Jadi kita tak naklah sampai jadi ada penyakit mental ni. Tapi semua orang yang tak uruskan gangguan kesihatan mental dengan baik, overthinking ke, burnout ke, kan, dia boleh lead pada mental disorder. Okey, jadi apa yang seorang wanita boleh buat? Yang pertama sekali adalah saya teringat satu zikir yang Nabi SAW kongsikan pada anaknya Fatimah Zahra. Siti Fatimah ni dia full time housewife. Suaminya ni kira kalau dalam sekarang ni kita panggil sebagai komando lah. Kan sentiasa on call, sentiasa standby, kalau ada peperangan pergi. Okey. Jadi pendek ceritanya Fatimah Zahra ni yang menguruskan rumah seorang-seorang, menguruskan. Jadi penat tak Fatimah? Penat. Jadi penat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya, dan mengadulah, wahai ayahku, aku penat, boleh tak bagi aku satu pembantu? Okey. Dan untuk Nabi bagi pembantu pada Fatimah ni terlalu mudah sebab Nabi ni adalah pemimpin, kira macam Perdana Menteri lah kan. Jadi mudah-mudah saja untuk Nabi bagi. Tapi Nabi bagi tak? Nabi tak bagi. Okey. Nabi bagi, Nabi kata pada Fatimah, nak tak aku bagi yang lebih baik daripada apa kau minta? Oh ya, bolehlah. Apa dia? Wahai Fatimah, amalkan zikir ini, dan zikir ini kalau kau amalkan, kau akan dapat kekuatan seperti dua orang hamba. Kita kena tahu hamba ni dia bukan macam pembantu punya level. Pembantu punya level ni ada masa dia rehat. Dia ada time dia. Cukup pukul 5, okey sudah balik kan. Habis time sudah punch card dah. Hamba ni kerja 24 jam. 24 jam. Suruh berguling-guling, suruh merangkak. Kalau pukul-pukul tak bagi makan pun tak apa sebab dia hamba. Jadi Nabi telah ajarkan satu zikir. Dan zikir ni bolehlah untuk wanita-wanita di luar sana untuk amalkan. Kena untuk dapat kekuatan. Take note zikir ni. Zikir ni kita akan rasa macam aku pernah buat lah tapi kita tak realise. Itulah zikir dia. Okay, apa zikir tu? Nabi ajar pada Fatimah, wahai Fatimah, amalkan zikir ini. Subhanallah 33 kali. Okey. Guna je ruas jari kita ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau cukup 10 jari baru 30. Tambah lagi satu jari jadi 33. Dan lepas tu Alhamdulillah 33 kali. Okey. Lepas tu Allahu Akbar 34 kali. Oh, 34. Untuk genapkan jadi 100. Oh, saya biasa buat 33. So genapkan 34 jadi 100. Dan Fatimah amalkan zikir ini sebelum tidur. Dan selepas tu Fatimah tak pernah lagi mengadu penat. Kenapa? Allah kurniakan kekuatan seperti dua orang hamba. Itu pertama. Yang kedua, ni khusus untuk wanita tau. Saya cerita ni. Kalau tuan-tuan perempuan pernah dengar Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dekat padang pasir yang tak ada apa-apa hidupan, tak ada bangunan, tak ada apa pun, KK mat ke apa semua tak ada lah. Family mat ke apa. Tak ada apa pun tak ada. Jadi waktu tu ditinggalkan dengan anaknya Nabi Ismail AS yang sedang kecil, bayi kan. Jadi ketika Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar pun dia seorang isteri kan, perlukan seorang suami. Jadi dia panggillah suami dia, wahai suamiku, kenapa tinggalkan kami dekat sini? Nabi Ibrahim tak toreh sikit pun. Wahai suamiku, kenapa tinggalkan kami kat sini? Nabi Ibrahim teruskan perjalanan. Wahai suamiku, kenapa tinggalkan kami kat sini? Kami berdua kat sini. Nabi Ibrahim teruskan perjalanan. Siti Hajar pun 3 kali dah tanya soalan sama tak jalan. Tukar soalan lah. Dia tukar soalan kepada, wahai suamiku, adakah ini perintah Tuhan? Nabi Ibrahim berhenti, tolehkan kepala, dan Nabi Ibrahim kata, ya, ini perintah Tuhan. Itu tak apa Siti Hajar sebut. Siti Hajar kata, kalau ini perintah Tuhan, pergilah. Tuhan pasti takkan sia-siakan kami. Dan Nabi Ibrahim pergi. Selepas 2-3 hari, bekalan makanan dah habis. Nabi Ismail menangis. Lapar. Yalah. Siti Hajar ni, dia ibu. Sifat keibuan tu sanggup korban apa saja untuk pastikan anak ni kenyang. Kan, tak sanggup tengok anak ni lapar kan, tak cukup minum dan sebagainya. Jadi Siti Hajar pun telah pun berlari anak daripada Safa ke Marwah. Itu yang jadi rukun umrah tu kan. Safa Marwah. Untuk apa? Nabi Siti Hajar pun tak tahu nak cari apa. Kita je tahu dapat keluar air sebab kita sudah dengar ini cerita. Kita dah baca. Dah baca. Jadi Siti Hajar ni berlari-lari anak daripada Safa ke Marwah, Safa Marwah. Dan dipendekkan cerita, kata ulama tasawuf, setiap langkah Siti Hajar itu makin meningkat pergantungan dia kepada Allah, makin menurun pergantungan dia kepada makhluk. Sebab ketika itu Siti Hajar berlari-lari anak untuk apa? Untuk dia nak tengok ada tak mana-mana rombongan kabilah yang lalu ni nak tolong. Tapi setiap langkah Siti Hajar ni berlari-lari anak, ketika itulah
makin meningkat pergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila tingkatan pergantungan kepada Allah tu semakin tinggi, turun pertolongan Allah. Dan apa pertolongan Allah? Keluarlah air Zam-Zam, bukan kat Safa, bukan kat Marwah, tapi dekat kaki Nabi Ismail AS. Untuk bagi tahu dekat kita yang tugas kita hanya buat. Urusan result bukan urusan kita. Atas Allah nak bagi macam mana. Masalah kita adalah kita nak control result tu. Kita nak control result tu, betul? Tu yang kita stress. Sebab kita apa? expect result kita tu. expect result tu. Tuan-tuan, kalau ikut logik kita, doktor, sepatutnya air Zam-Zam patutnya keluar kalau tak Safa, Marwah. Sebab Yelah. itu tempat yang Siti Hajar usaha. Tapi tak keluar kat Safa, tak keluar kat Marwah, keluar kat tengah-tengah dekat kaki Nabi Ismail AS, yang Siti Hajar tak usaha pun kat situ. Nak bagi tahu, kita fokus pada buat je tanggungjawab. Ulama ajar pada kita, belajarlah semua benda tapi jangan belajar satu perkara. Apa dia? Jangan belajar jadi Tuhan. Kita nak control result. Kita nak ini jadi macam ni. Kita nak ni jadi macam ni. So, bila benda tu tak jadi macam mana yang kita expect, kita akan down tau. Kita akan penat. Kita akan macam, asal tak jadi lah. Betul. So, tugas kita hanya usaha. Sebab tu Nabi Nuh AS, doktor, dalam 5 ulul azmi, Nabi Nuh ni berdakwah paling lama. 950 tahun berdakwah. Nabi Nuh AS. Okay, dalam 5 ulul azmi ni, nak jadi ulul azmi bukan senang. Dalam 124,000 Nabi, hanya 5 saja jadi ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tapi Nabi Nuh ni, walaupun dia berdakwah paling lama 950 tahun, kalau kita ni rasanya kena mati hidup lagi 9-10 kali kot, baru dapat macam dia. Tapi umatnya berapa ramai? Tak sampai 100. Maknanya kalau pendek cerita lah kan, follower kita lagi tinggilah daripada Nabi Nuh. Okay. Dah jadi ulul azmi lah. Jadi ulul azmi lah. Tapi kenapa Nabi Nuh, kalau kita tengok pada KPI, Key Performance Index kan, Nabi Nuh ni tak capai KPI lah maksudnya. Sebab apa? Sebab follower tu berapa orang je. Kalau bahagi 950 tahun macam kau tak buat kerja je. Kan? Tapi kenapa Nabi Nuh ni diangkat sebagai ulul azmi? Kalau ikut bilangan umat, baik Nabi Sulaiman jadi ulul azmi. Baik Nabi Yusuf ulul azmi. Dia ni Perdana Menteri kat Mesir kot. Tapi kenapa Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman tak jadi ulul azmi? Kerana Allah nak bagi tahu kat kita yang Allah tak tengok result. Ya Allah tengok effort. Nabi Nuh AS dalam Quran dirakamkan berdakwah lailan wa nahara, malam dan siang, malam dan siang, malam dan siang. Dan sebabkan usaha itulah Nabi Nuh diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang wanita, fokus pada jalankan saja tanggungjawab. Apa yang dilepas tu result itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala.